bahasa budaya kita, Budi at Seni, Budi at Seni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang akan melaksanakan satu program pembentuk budi bicara bersempena dengan program Budi at Seni peringkat negeri Pahang pada hari ini. Untuk makluman anda semua, program ini bertujuan untuk mengetengahkan seorang tokoh seni budaya negeri yang kita pilih bagi bersama-sama berkongsi maklumat dan pengalaman beliau sepanjang pelibatan beliau dalam bidang seni budaya, khususnya seni teater dan bahasa. Beliau yang saya maksudkan adalah saudara Abdullah bin Karim, atau lebih dikenali sebagai nama penanya AK Hidayat. Selamat datang Abang AK. Boleh saya panggil Abang? Okey. Terima kasih kerana sudi hadir untuk majlis buah bicara kita pada hari ini. Okey Abang, sebelum saya bertanya beberapa soalan berkenaan kerjaya Abang dalam bidang seni ini, saya ada maklumat sikit tentang Abang. Saya akan ceritakan di sini ya. Okey, Abang AK dilahirkan pada 22 Mei 1948 di Kampung Rantau Panjang, Lancang, Pahang. Sehinggalah selepas tamat persekolahan, dia terus aktif dalam bidang seni budaya lah. Okey Abang, untuk soalan pertama saya lah, pada hari ini seperti yang kita maklum, Abang ni dah lama berkecimpung dalam bidang teater dan bukan sekadar teater, seni berbahasa, penulisan skrip dan sebagainya lah kan. Jadi bolehkah Abang ceritakan bagaimana bermulanya kerjaya Abang terlibat dalam bidang seni ini sehinggalah Abang terus aktif sehingga ke hari ini? Silakan Abang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada JKKM yang memanggil saya di dalam bicara budi seni ini, yang mana hari ini untuk bertanya pengalaman dan sebagainya. Jadi Cik Fahmi, saya nak terangkan sikit daripada mulanya saya berkecimpung di dalam seni ini ya, terutama sekali dalam teater lah. Jadi saya bermula daripada sekolah rendah sebenarnya. Sekolah rendah, dan masa itu saya di Darjah 5 dipanggil oleh cikgu untuk berlakon. Jadi berlakon kebetulannya saya berminat juga, dan nampaknya di situ ada watak yang saya sangat minat. Dia masa itu dipanggil saya Hashim Yankee dalam satu kompot, dalam satu teater, ataupun masa itu dipanggil drama kampung. Dan dalam Darjah 5 tu, kemudian saya terus ke sekolah menengah lah. Sekolah menengah ni di Temerloh, Abu Bakar Temerloh. Dan saya juga di situ telah digilap oleh seorang cikgu daripada Singapura. Ya, nama cikgu tu saya ingat adalah Cikgu Zulkarim Daud. Yang mana mengajar drama masa tu di dalam sekolah dan bahasa Melayu. Jadi saya memang berminat dalam seni, terutama sekali saya juga boleh melukis. Saya berminat dalam seni dan budaya. Saya minat menari, saya minat menyanyi, dan terutama sekali drama lah. Itu adalah jadi bermula daripada situ. Tahun sekolah menengah itu, maka saya berkembang sehinggalah saya ke membawa kepada dewasa ya. Yang mana saya remaja masa remaja itu saya berkecimpung di dalam persatuan, terutama pada masa itu adalah MAYC ya. Jadi kemudian juga Dewan Persuratan Melayu Pahang, DPMP. Jadi saya berminat, dan saya juga berminat menulis juga saya berminat. Sebab itu masa bersama dengan mereka orang seni di Temerloh ini ya, saya digilap selain daripada mulanya abang saya ya, arwah abang saya menggilap dalam seni sebab dia pun seni. Kemudian saya bersama dengan arwah Pak Sako
itu adalah cikgu saya, Pak Sako. Ya, Pak Sako, kemudian beberapa orang di Temerloh itu seperti Syed Ahmad, Syed Abdullah Arwah, dan beberapa orang pemimpin-pemimpin persatuan lah di Temerloh itu. Jadi bermula daripada situ saya sangat berminat. Ya, jadi sampailah saya dihantar kepada kursus dan sebagainya, saya pergi. Saya pergi dan saya tak kira sebab saya sangat minat, terutama sekali dalam seni. Jadi kursus ni saya sampai ke Indonesia, jadi, sampai juga ke Sabah. Masa tu Sabah, nak pergi Sabah memang susah, tapi saya pergi juga sampai ke Tawau, dan selepas itu saya pergi ke Selatan Thai. Jadi masih mencari ilmu lah. Saya sangat berminat masa itu. Jadi orang yang bersama dengan saya, satu kampung dengan saya masa itu adalah salah seorangnya, mungkin ada ramai yang kenal, arwah dah, Pak Jabir. Ataupun saya panggil Elman Kadi Samsi. Jadi dia banyak berlakon dan sebagainya. Saya satu kampung, saudara pula, dan setiap tahun kami adakan pementasan kampung. Jadi pementasan kampung tu kami yang berlakon, kami yang mengarah, dan kami yang membuat set dan sebagainya, itu semuanya kami. Jadi sangat rasanya sangat berminat dan ramai yang suka pada itu. Jadi saya mendalami seni ini, terutama sekali dalam sastra dan budaya, dan bersama dengan juga dengan teater ini. Dulu dipanggil drama, sekarang dia baru panggil teater kan. Dulu drama. Dulu drama, masa drama memang sama. Kemudian saya apabila saya bersama dengan persatuan ini, dihantar oleh persatuan ke Jogja. Saya pergi sampai ke Jogja. Maksudnya saya bersama dengan Rendra di Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ saya menikmati puisi dan sebagainya. Jadi hati dan jiwa saya juga itu adalah memang berminat dalam seni ini. Sehinggalah sampai sekarang, dan berkemungkinan sampai sekarang ni banyak lagi benda yang saya nak paparkan nanti. Jadi pulang kepada Cik Mi balik. Okey, terima kasih Abang AK. Okey, macam tadi Abang AK ada sebutkanlah macam Abang AK aktiviti seni macam-macam yang AK minat, dan seperti teater kan, menulis skrip dan berpuisi apa kan. Dan ni saya nak tanyalah Abang AK, antara banyak-banyak kan kesenian-kesenian yang AK ceburi ni, mana satu yang paling menarik perhatian AK kan? Boleh jelaskan di sini? Dalam jiwa saya adalah dia sekarang panggil teater. Teater adalah jiwa, santapan jiwa saya. Jadi selain daripada kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita hidup untuk kita masih menumpang di dunia ni, jadi saya adunkan dengan apa yang saya suka, apa yang saya minat adalah teater. Sebab teater ini adalah memanusiakan manusia, alam dan kehidupan, dan juga kita bersama dengan pengarah, pelakon, penonton dan sebagainya itu. Jadi kita berada di alam maya yang sebenarnya. Itu dia. Ini bermakna teater dia memberi kepuasan lah pada Abang AK dalam untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Bermakna teater ini memang salah satu daripada santapan jiwa saya. Itu dia. Okey, Abang AK memang sudah lama lah berkecimpung dalam seni budaya ni. Dan kalau seingat saya, kalau tahun 1970 Abang AK dah mencuburinya, bermakna hampir 50 tahun lah dah. Setengah abad lah Abang AK dalam bidang ini ni. Okey, sepanjang pelibatan tersebut, berapa banyakkah karya-karya yang telah Abang AK hasilkan? Boleh jelaskan di sini? Ya, pada sejak mula pelibatan tu saya banyakkannya belajar dan mengikuti, dan sedikit-sedikit saya menulis ya. Jadi saya sebenarnya telah menghasilkan banyak sajak karya-karya saja, puisi-puisi saya, dan kemudian banyak kita punya skrip drama.
teater. Jadi skrip-skrip ini selain daripada yang saya hasilkan dalam waktu masa 1 jam 40 minit, saya banyak menghasilkan skrip-skrip pendek dalam 30 minit. Sebab saya seronok sangat dalam 30 minit punya persembahan. Jadi hasil skrip yang saya tulis sehingga sekarang hampir 60 buah skrip. Antaranya apa, Okey? Antaranya saya bawa siapa dan Selamat Tinggal Bungaku. Kemudian bersama dengan Pahlawan Semantan. Jadi Pahlawan Semantan ni saya telah bawa ke beberapa buah negeri yang mana kebanyakannya dibantu ataupun disokong oleh JKKM. Jadi saya bawa ke Kelantan, saya bawa ke Terengganu, saya bawa ke Johor, saya bawa ke Pulau Pinang. Jadi di samping anak-anak buah saya yang mana saya telah gila, saya banyak membawakan kepada IPTA dengan IPTS ni. Jadi saya seronok apabila mereka belajar dan minat kepada teater ini. Okey, macam AK sebutkan tadi kan, jenis-jenis karya. Kalau kita tengok di sini, kebanyakan karya yang AK hasilkan berkonsepkan realism lah. Realism. So ada juga tak orang kata karya-karya AK yang berkonsepkan contohnya macam eksperimental, surrealism, memang ada lah. Memang ada. Okey, di sini soalan yang saya nak tanya di sini kan. Okey, banyak-banyak karya, konsep karya ni yang manakah yang menjadi ataupun mendapat tempat dan perhatian masyarakat, yang paling masyarakat minat, dan kategori golongan manakah yang meminatinya? Boleh saya jelaskan ini? Yang saya bawa kebanyakan yang berkonsepkan realiti lah, kebenaran. Jadi di situ kita akan lihat bagaimana kita mencurahkan ilmu-ilmu itu kepada pelakon-pelakon kita untuk dipentaskan nanti. Jadi bila dalam realiti itu, daripada segi penontonnya, daripada semua lapisan, tua, muda, kecil, besar dan sebagainya. Salah satunya yang saya bawa adalah Selamat Tinggal Bungaku. Selamat Tinggal Bungaku ini bagaimana menyentuh perasaan dan rasa sebenar-benarnya bahawa apa yang telah berlaku itu adalah realiti. Jadi Selamat Tinggal Bungaku ini mengkisahkan bahawa bagaimana kita membawa satu watak manusia yang ditindas dan dia adalah seorang miskin. Mak cuma ada mak, bapa tak ada, duduk di ujung kampung. Dia telah dibuli dan dikata dan sebagainya oleh orang kampung itu, dan akhirnya dia masuk tentera. Bila masuk tentera, dia balik ke rumah sesekali dan dia berminat kepada satu orang yang berada di kampung itulah, anak orang kelamaan juga di situ. Jadi bila berminat itu, realitinya sama-sama dia menjalin hubungan di situ, sehinggalah dibawa kepada pertunangan. Untuk bertunang itu, belum lagi bertunangnya, untuk dirancang saja telah dikacau oleh kacang-kacang hantu yang ada di kampung itu, yang hebat, anak-anak muda dan sebagainya itu. Jadi apabila di situ dia telah pulang, untuk nak pulang, sebelum dia pulang dia bertemu dengan gadis kampung ini, maka di situlah letaknya bagaimana dia nak balik kepada perbatasan itu. Jadi ini sebenarnya saya bercerita ni, bagaimana cerita ini yang saya nak, yang Cik Mi tanya tadi, bagaimana cerita ini menyentuh perasaan, menyentuh hati, realiti ini. Jadi apabila dia ingin pulang ke perbatasan, gadis ini telah menyerahkan satu selendang putih kepada dia. Jadi dia bawa balik, dan di perbatasan dia telah gugur. Pada gugur itu, apabila diperiksa, rupanya selendang ini berada di dalam uniform dia.
yang telah berlubang dan berdarah dia punya selendang itu, dan dia pulangkan balik, ingin dia pulangkan balik. Dia memberitahu ketua dia untuk dipulangkan. Masa tu dia sedar lagi, untuk dia pulang itu dia ingin memberitahu untuk dipulangkan balik kepada Wirawati ini. Wirawati ini, dan apabila dia pulang itu, masa di kuburan barulah dibawa selendang ini, dan sambil menjerus air dan menabur bunga dah di pusara, diberitahu oleh ketua ini, inilah pesanan terakhir daripada Wira untuk dikembalikan selendang ini. Dia buang kendi itu dan dia ambil selendang yang penuh dengan darah-darah, ada lubang kena tembak itu, dan hingga dia tak dapat menahan perasaannya di situ. Dan di situ kita akan nampak Kemboja itu akan ditiup angin dan keluar satu lagu, selamat tinggal aku bermohon, dan semuanya yang berada di situ sebab merasa satu perasaan yang tak dapat digambarkan. Itu salah satu menyentuh dan skrip ini saya telah bawa ke Politeknik di Penang, telah mendapat tempat kedua dalam Politeknik seluruh Malaysia. Tahniah. Dan pelakonnya telah mendapat pelakon lelaki telah mendapat pelakon lelaki terbaik. Jadi saya nampak walaupun di dalam Malaysia dalam 14 kumpulan, jadi kita dapat part 2, alhamdulillah saya rasa. Jadi di situ dapat dibawakan bagian perasaan itu kepada penonton, pada khalayak. Okey, maksudnya di sini daripada penerangan Abang Ike ni, masyarakat lebih menerima kalau persembahan teater ataupun drama yang berkonsepkan realism. Ya. Sebab apa? Mudah difahami. Ya, saya. Budi bahasa budaya kita, budi et seni. Okey, seterusnya saya nak bertanyalah kepada Ike nak. Ike ni siapakah yang sentiasa memberi sokongan dan bantuan kan? Sepanjang Ike berkarya ni kan, mesti adalah contoh macam ada sebut tadi kan, macam Pak Sako apa, yang tok guru kalau kata orang silat, contoh orang silat kan, orang silat ni dia kalau kata dia lahir tak jadi maha guru dah. Dia mesti akan jadi anak murid dulu kan. Okey, selama Ike berkarya ni kan, siapakah yang memberi sokongan, bantuan dan juga galakan boleh kongsikan bentuk sokongan dan bantuan sebagaimana yang Abang Ike perolehi dah. Ya, pada mulanya masa di persekolahan, yang menggalakkan saya adalah abang dan cikgu-cikgu saya. Arwah abang saya dan cikgu-cikgu telah kebanyakan semua dah meninggal. Cikgu, saya ingat lagi nama-nama dia, Cikgu Sidik, Cikgu Wahab, dan arwah abang saya Arwah Aziz, dan beberapa orang. Di situ menggalakkan saya masa sekolah lah, dan sampai ke sekolah menengah juga, dan cikgu-cikgu Zulkarim dan sebagainya. Dan sehinggalah saya masuk kepada NGO, masuk belia, masuk MAYC. Di MAYC itu banyak yang menolong, sehinggakan saya juga dipilih sebagai seorang pengarah di MAYC Pahang Pahang masa itu. Dan kemudiannya saya bersama dengan sendiri, apabila kita buat sendiri ini, kita cuba mencari duit, minta untuk bantuan. Masa itu masa di kampung lah. Masa di kampung, masa tu Temerloh di Temerloh. Kemudian kita bertemu dengan beberapa orang penamaan. Jadi apabila kita nak buat, dia akan bagi, dia begitu ini semua kewangan dan sebagainya, itu yang termampu lah. Jadi selepas itu ini yang pentingnya, apabila saya telah bersama menubuhkan sebuah perkumpulan, iaitu
kelab teater rajuk Ya. Kelab teater rajuk ini saya sekarang lah dah hampir berapa tahun, lebih pada 15 tahun dah saya buat ni. Kumpulan Jadi, persatuan ni. persatuan ni rajuk, kumpulan rajuk ni. Jadi itu adalah di bawah saya ya, dah 15 tahun. Rajuk ini kadang-kadang orang tanya mengapa berajuk. Kita Jadi rajuk ini tahu adalah lah. kependekannya adalah rangkuman unit klasik jadi rajuk. Rangkuman unit klasik jadi rajuk. Jadi apabila saya berada dalam kumpulan ini dan kita mengadakan pementasan atau persembahan di mana-mana yang kebanyakannya yang betul-betul menyokong kita, membantu kita adalah daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian dan Negara Pahang. Maknanya di sini kan, kalau kata kita nak memohon satu pertukan untuk menghasilkan satu teater, saya. tak semestinya kalau kata kita mohon sekian-sekian, kita dapat kurang pada tu, sebuah teater tu takkan jadi. Bergantung kepada apa yang kita dapat. Kalau kata 10,000, 10,000 lah cara kita buat. Kalau 5,000 pun cara 5,000 kita buat. Janji persembahan tu tetap berjalan. Okey, saya ada beberapa lagi soalan nak tanya YK ni, tapi kita berhenti dulu sekejap lah sebab kita nak beri haluan kepada montaj. So kita tengok dulu lah montaj yang kita hasilkan berkaitan dengan Abang AK. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat saya ya, yang mana tempat saya ini teaternya adalah dinamakan Teater Rajuk ya, atau Teater AK atau Studio 20 ya. Di sini kita berlatih teater, kita berlatih vokal dalam ramai 20 orang masih lagi ada, dan ada yang telah pergi itu yang meninggalkan kita ni, mereka kerjaya mereka mungkin ada yang dah berlakon, ada yang dah kerja tempat lain, dan mereka telah pun pergi. Jadi ada orang yang saya harap 3-4 orang tu dah masuk produksi di Pompu 5-6 orang, dan kemudiannya ada yang masuk pula lagi, ramai juga ya, dia bagaimana ada jururawat, ada cikgu dan sebagainya, kita terima. Dan kalau ada masa itu, kalau tak ada orang, kami akan berkarya ataupun saya akan menulis di sini yang menulis. Dan begitu juga kalau tak ada orang yang di belakang ini, kan belakang ini adalah vokal, jadi bising sedikit, jadi kita akan ada di sini lah. Tapi tidak setiap masa ya, bersama dengan aku ni universiti termasuk sekarang ni ada baru ni dengan Universiti Islam Antarabangsa UIA pun datang juga dengan mereka dalam 40 orang budak-budak dia ke sini bersama dengan pensyarah ni. Jadi ramai alhamdulillah lah, walaupun tempat dia kecil, tapi saya rasa inilah tempat kita berkarya. Jadi saya minta nanti bersama-sama dengan JKKN ya, yang mana nanti dapat bersama kita untuk mengimarahkan juga. Kita nak juga untuk buat persembahan sebenarnya, tapi tahun ni tak adalah, tak sempat dengan setelah lepas. Jadi kalau dapat tahun depan tu macam mana. Jadi kita berharap nanti apa yang kita nak buat, kita bincang ya. Jadi budak-budak saya kebetulannya banyakkannya tu kalau hari biasa ni dia tak ada, dan kalau ada pun keluar malam dia datang malam, ada berlatih malam, ada bawa main muzik malam, itu dia. Jadi untuk lain kalinya itu nanti saya akan bawa karya saya ni. Saya telah buat skrip pendek dan panjang lebih kurang dalam 100 lebih, 100 buah lebih kopi yang saya buat. Jadi banyak ya, banyak kita masuk dengan saya yang sendiri tahu tadi alam dan kehidupan, bagaimana manusia, binatang-binatang dan sebagainya ini. Dan kemudian kita masuk juga kepada dengan kita masuk dengan
memanusiakan manusia. Dan juga kita masukkan nanti dengan pelakon yang ingin berlakon mengarah dan juga membuat kerja-kerja produksi. Ya, kerja-kerja produksi. Jadi bukan saja berlakon. Kalau kita berlakon tak ada orang belakang pun tak jadi. Kalau tak ada peralatan tak jadi. Tak ada kostum tak jadi. Jadi semuanya kita boleh belajar di sini bagaimana menguruskan satu persembahan pun begitu. Ya. Jadi harapan saya dapat bersama-sama kita membawa teater terutama sekali dalam seni terutama teater kita bawa dan angkat ke atas terutama diri Pahang. Itulah tadi montaj khas yang kita tunjukkan kenaan dengan Abang AK lah. Okey, seterusnya kita teruskan sesi berbicara kita lah. Untuk seterusnya kan, kalau kita lihat dari karya-karya Abang AK ni, Abang ada menggunakan bahasa-bahasa yang puitis kan. Dan ada juga yang mempunyai pelambangan unsur tertentu lah kan. Ketika abang menghasilkan sebuah naskah teater, puisi ataupun lirik lagu ni kan, adakah abang ada maksud tertentu? Maksudnya kan, abang ada nak tujukan kepada sesiapa-siapakah, tapi melalui cara pelambangan inilah kan. Boleh abang jelaskan? Ya, begini Mek. Pertama sekali apabila kita menulis, kita membawa dengan satu bahasa yang puitis, pertama sekali tarikan. Bila tarikan, kita membawa bagaimana setiap lapisan itu kita tarik jiwa dan raga dia. Terutama kalau kita bawa nanti sama ada dengan kita berseni, berbahasa ya, berbahasa berseni, dan juga apakah yang patut kita sampaikan, mesej yang kita sampaikan di situ. Ya, jadi bila kita bawa itu, dia akan menarik, dengan menarik untuk melihat ataupun mendengar dan sebagainya. Jadi daripada situ kita faham siapa yang datang atau mendengar, yang menonton dan sebagainya itu, sama ada dia daripada golongan orang tua, orang muda, kanak-kanak dan sebagainya. Itu dia. Jadi kita kena pandai mengadunkan bahasa dan sebagainya itu sebagai satu tarikan untuk semua sekali peringkat sebenarnya. Okey, seterusnya abang, semasa abang menghasilkan karya-karya ni, bagi saya berkualiti lah kan. Ya, saya. Sampai membawa nilai-nilai positif kepada masyarakat kan. Abang juga bertujuan untuk mendidik lah kan. Saya nak tanya abang, idea ni untuk menghasilkan satu karya ni, kalau abang lah sendiri kan, masa bila abang dapat ni? Setengah orang dia kena masuk hutan, masuk hutan, dengar kicauan burung, tengok keindahan alam, keindahan semula jadi, dapat ilham. Ada setengah orang pula masa ni dia macam-macam sikit kan. Ada yang dalam bilik mandi pun boleh dapat idea kan, ataupun semasa memandu boleh dapat idea juga. Macam abang sendiri saya nak tanya kan, cetusan idea tu kan, ketika abang dalam keadaan macam mana abang boleh dapat ilham tu untuk menghasilkan sesebuah karya tu lah? Begini Cik Mi, bagi saya tidak memilih masa, memilih waktu atau di mana sebenarnya. Sebab idea ataupun apa yang sampai kepada otak kita tu untuk membawa satu mesej. Dia tak tentu masalah-masalah ni. Ya saya. Jadi tak tentu masa. Jadi kadang-kadang kita nak tidur di situ, nak tidur untuk kita sampai apa yang kita nak buat tu, apa yang kita nak tulis, masa tu kita bangun, kita akan tulis apa saja yang terlintas. Kadang-kadang tu selepas subuh pun ada, kadang-kadang kita di pantai pun ada, dalam hutan pun ada. Biasalah. Jadi penulis dan sebagainya ini dia satu percampuran, dan bila idea ataupun pemikiran yang nak dibawakan tu, nak sampai tu nanti mesej itu datang dengan tak tentu masa. Itu dia. Okey, boleh abang terangkan juga. Okey, ni untuk perkongsian lah kan. Ya, saya. Antara banyak karya abang ni, yang mana yang menjadi satu fenomena dan bagi abang, pendapat abang, serta membawa mesej yang paling bernilai. Bila orang tonton tu banyak sangat mesej yang boleh yang orang dapat lah
dan bila menyaksikan ataupun menonton karya teater ataupun penulisan puisi apa, dan yang dalam apakah yang kata karya tersebut yang secara tak langsung populariti abang pun masa tu akan tiba-tiba naik dadak lah kan, betul kan? Boleh abang jelaskan? Begini Min, saya sejak dulu saya berminat dengan pahlawan ini, ya, dengan pahlawan. Orang pahlawan. Dengan pahlawan. Bila dengar pahlawan itu kamu dipahami. Sebab abang pun kata kerap berbusana. Saya pun sebab dalam pahlawan ya. Jadi saya telah membawa sebuah skrip, ya, yang mana telah dipentaskan, ya, di mana-mana tempat. Banyak kali dah saya pentas dan tidak kira golongan mana yang suku. Jadi di sini saya bawakan satu skrip yang berbentuk pahlawan. Jadi di situ saya rasa adalah pahlawan semantan. Pahlawan semantan yang mengisahkan bagaimana Bahman. Di sini menerangkan banyak mesej sebenarnya. Yang penting sekali adalah semangat. Kita tengok semangat. Bagaimana semangat orang Melayu dan sebagainya. Semangat kita kadang-kadang terluntur, tak ada semangat dan sebagainya. Buat satu kerja tak ada semangat. Tapi mengapa orang dulu pahlawan-pahlawan dulu dia bersemangat? Satu, yakin. Kita nak terapkan keyakinan. Yang keduanya semangat. Yang ketiganya apa yang dia nak bawa, kita nak bawakan katakanlah untuk membawa satu hasil silat. Jadi kita kena juga bersemangat dan juga dia nak mengatakan bahawa sesuatu perkara itu macam genggam bara api supaya sampai ke dia, ya. Jadi kalau kita fikirkan bagaimana pahlawan ini adalah kebanyakan yang saya telah bawa lah. Jadi minat terutama sekali orang Melayu, anak-anak muda, kita kena terapkan ilmu-ilmu ini. Bagaimana pahlawan dulu walaupun dia makan pucuk ubi, walaupun dia minum air perigi, tapi bagaimana semangat dia, mana dia makan ikan paya, ikan sungai dan sebagainya, pucuk paku dan sebagainya, dan dia akan mandi. Bagaimana mandi kalau tak ada air, dia gunakan air embun. Semangat dia bagaimana. Jadi apa yang dia buat itu, dia bersemangat dan dia yakin. Sebab itu orang dulu kalau dia ada ilmunya di dalam dan ilmu di luar ni, sambil dia membawa persilatan dan sebagainya. Mengapa dia katakanlah kalau dia tetap takluk? Sebab dia yakin. Apabila dia ada keyakinan, dia boleh tetaplah. Mengapa dia ada minyak untuk kita memasak minyak, menggelegak minyak, mengapa boleh celup tangan dia di dalam minyak? Sebab dia yakin. Dia yakin. Ini adalah semangat dia. Sebab itu saya bawa tadi. Jadi ceritanya begini, Cik Mi. Boleh saya sambung, ya? Boleh, silakan. Saya sambungkan. Macam Bahman ni saya sebenarnya adalah keturunan ataupun daripada situ juga. Sebab saya pun Bahman ni keturunan orang Lancang juga, orang Semantan juga. Saya Semantan juga. Satu kampung di situ. Jadi mereka ni sebenarnya adalah orang-orang agama. Orang agama lah. Dia agama semua. Sebab itu arwah yang saya Karim bin Imam Syam, imam ni kebanyakan Imam Noh, macam apa ni, Bahman tu ayah dia Imam Noh. Kemudian ada lagi Imam Mahdia, aki saya. Jadi kebanyakan orang-orang yang dulu dia bagaimana selepas pada untuk dia lepas isyak tu, lepas baca Yasin dan sebagainya, dia terus ke gelanggang itu dengan yakin dia buat itu, maka dia berkumpul sama-sama dia untuk bagaimana dia membawa keyakinan itu. Termasuklah Bahman, Mak Kilau, Tok Gajah, Mak Lela, Pak Kerubi dan sebagainya, termasuk di situ. Jadi itulah yang saya sebenarnya apabila saya bawakan satu teater untuk membawa semangat dan keyakinan ini, saya bawakan apa ni, pahlawan itu tadi. Okay, maknanya secara tak langsung mencetuskan semangat patriotik lah pada siapa yang menontonnya. Saya. Pesan Bahman.
Pintu istana jangan dipecah. Padu raja jangan dicari. Darah rakyat jangan ditumpah. Hasil negeri jangan diusik. Kami pahlawan Pahang tetap tentang mereka yang ingin menjajah. Pelebat telah dibuka. Langkah telah diatur. Kekuda telah dipasang. Sangga kita dulukan. Tikam kalau terpaksa. Keris di langit belimbing bulu. Diasap dengan kemian tunggal. Ising terselip di bawah lidah. Jasa jangan minta dibalas. Budi bahasa budaya kita, budi et seni, budi et seni. Okay, seterusnya, sepanjang abang berkecimpung dalam bidang seni ini kan, apakah kejayaan terbesar abang yang pernah abang kecapilah? Sama ada di peringkat negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa? Ya. Boleh jelaskan di sini? Kebanyakan kejayaannya. Ya, saya kejayaannya bagaimana yang telah saya dapat tidaklah terlalu besar ya. Tapi adalah kebanyakannya apabila saya membawakan IPTS, universiti ya, atau terutama sekali politeknik dan sebagainya, itu kita mendapat tempat dua di Penang, dan kita juga telah membawa satu persembahan di anak alam yang mana di situ penyair dan orang seni yang hebat kita bawa di anak alam. Kita buat satu persembahan di situ, siapa yang mana mendapat kejayaan yang hebat di panggung bandaraya dan sebagainya, itu kita masuk sekali ya. Jadi selepas itunya kita bawakan satu persembahan di Jogja ya, Universitas Gajah Mada ini, yang mana setelah kita Persembahan apa tu? Persembahan ini puisi dera yang mana saya akan satu puisi saya akan pendengarkan Okey, kita tunggu dulu. Jadi di situ, dan kebanyakan tempat itu seperti di Sinai di Johor, di hujung Johor itu apa, Sinai yang hujung negeri, ujung Johor dekat Singapura itu, di Sinai itu. Bagaimana kita buatkan satu persembahan ini juga ya, yang mana ramai daripada warga-warga Johor itu menonton bagaimana rupanya satu bentuk pahlawan daripada kebudayaan daripada Pahang ini. Masa itu saya dibawa oleh JKKN juga. Masa itu Cik apa nama dia, Kuala Lumpur sekarang ni. Sarin. Okey, itu jadi sudut kejayaan. Dan satu lagi dia punya negatif dia tu, kalau ada kejayaan ada juga kegagalan. Dan biasalah kita ni manusia, manusia ni ibarat roda, ada masa di atas, ada masa di bawah. Macam abang Ike sendirilah, pernah mengalami tak situasi sebeginilah, saat-saat genting seperti ini kejatuhan, dan apa yang abang atas cara abang mengatasinya, boleh jelaskan? Ya, bila Cik Fahmi menanyakan begitu, saya teringat bahawa satu kali saya buat satu persembahan ya, bagaimana saya mementaskan satu teater di JKKN ini, di auditorium ni, JKKN Pahang ni lah. Saya dah bawakan satu cerita masa tu mayat ya. Jadi saya dah buat latihan. Masa itu saya mohon dengan JKKN. Jadi ada masalah-masalah di JKKN masa itu, kita dah tunggu tu. Jadi nak pementasan dah dekat, datang seminggu. Jadi tak silap juga JKKN pokok, tak silap, mungkin ada di situ ada kekangan dan sebagainya. Maka saya dah mengelabah. Jadi ke mana saya nak pergi?
pementasan nak dibuat, pelakon dah berlakon dan kita tak ada kewangan yang betul-betul kita nak berlakon ni, bagaimana kita nak persen dan sebagainya, dan juga tuntutan sebagainya. Jadi saya beranikan diri, saya jumpa dengan Menteri Besar Pahang masa itu. Menteri Besar. Dari Menteri Besar Pahang. Jadi dalam saya takut-takut dalam apa itu, saya beranikan diri, saya pergi juga. Masa tu masih lagi Datuk Adnan. Datuk Adnan Yaakob jadi Menteri Besar masa tu. Saya pergi juga dalam ramai-ramai itu, masuk jumpa dengan dia tu. Dalam ramai-ramai itu dia boleh bertanya saya, awak datang dari mana? Saya daripada Lancang dan saya telah duduk di Kuantan ini dah lama. Mengapa awak datang ke sini? Saya nak minta bantuan Datuk Seri. Okey. Bantuan apa? Saya ingin mementaskan sebuah teater mayat, tapi saya bermasalah dengan kewangan. Awak baru ni nak datang jumpa saya, baru ni orang seni nak datang jumpa saya dan sebagainya, ramai banyak dengan macam-macam, dan saya dah kecil hati dan sebagainya. Saya pun ingin keluar dan dia panggil balik. Bila awak nak buat? Saya kata dalam seminggu lagi, Datuk Seri. Okey, saya bagi awak 3,000. Boleh? Kata alhamdulillah Datuk Seri. Dalam saya tak ada duit, tak ada apa sekarang ni, alhamdulillah. Dan dia telah mengarahkan pekerja dia untuk memasukkan kewangan yang besok kepada saya, dan saya ingin keluar balik, dan dia telah beri pula, panggil pula lagi, cukup 3,000. Saya kata cukup Datuk Seri. Beginilah, awak ambil 5,000, 3,000 untuk belanja awak punya awak nak pementasan ni, nak buat drama awak ni. 2,000 awak ambil sendiri belanja. Saya alhamdulillah syukur. Okay, Jaya, walaupun ada saat-saat dalam kata di saat genting-genting ni, maknanya masih lagi ada pihak-pihak yang membantu AK untuk melaksanakan aktiviti yang AK hendak jalankan. Alhamdulillah lah. Yes. Dia atas nama itulah, kalau niat kita elok, Allah akan terbantu. Okey, seterusnya saya nak tanya Abang AK, apakah sumbangan yang abang rasakan, yang abang rasa paling bernilai lah dalam bidang seni kepada komuniti, negeri dan juga sebagainya lah? Ya, pertama sekali apabila berada di dalam seni ataupun teater ini, elemen teater ini, jadi dalam negeri Pahang ni dah semakin kurang. Jadi kamilah yang bertapak sebenarnya sekarang ini, masih lagi tinggal selain pada 2-3 yang lain. Ini kami bawa, ya, dan kami bawa untuk membawa negeri Pahang dalam apa bentuk pun persembahan teater ini. Jadi selain pada itu, saya banyak membawa kepada pelajar-pelajar, penonton-penonton, terutama sekali pihak IPTS ni, ya, di universiti. Saya suka untuk memberi mereka ini ilmu-ilmu itu, ya, ilmu-ilmu itu, sebab ilmu-ilmu ini nanti kita akan nilai-nilai dalam itu, ada nilai-nilai murni yang kita nak sampaikan macam-macam, ya. Terutama sekali pihak universiti yang memanggil saya, kebanyakannya tu di UiTM, macam UiTM dah 10 tahun di UiTM di Terengganu. Saya kemudian sekarang ni pun kita ada UMK Kelantan, yang termasuk juga Politeknik seluruh, ya, termasuk Unit 10 panggil saya, ya, UMP panggil saya. Jadi saya seronok memanggil, bila dipanggil itu untuk kita membawa ilmu kepada student-student, kepada student-student, kepada pelajar-pelajar. Begitu juga dengan PLKN dulu, saya setiap camp tu saya masuk, bagaimana kita terapkan nilai-nilai seni, nilai-nilai murni itu kepada mereka. Jadi melalui seni juga mereka boleh berpadu, boleh maknanya daripada setiap kaum seperti Melayu, Cina, India itu, dia akan berpadu untuk membawakan apa juga di dalam seni ini. Jadi saya nampak bahawa untuk membawakan ini kepada, yang pentingnya adalah kepada pelajar-pelajar lah, kepada kaum muda ni.
Terima kasihlah Baike atas sumbangan yang Baike curahkan kepada generasi terutama sekali generasi muda ni lah. Ya, saya. Kan? Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah perancangan Abang Eke dalam membangunkan seni budaya khususnya di negeri Pahang pada masa untuk akan datang lah? Ya. Apa perancangan Abang Eke? Perancangan saya je begini, Min. Pertama sekali saya ingin mengembangkan terutama sekali bidang teater ini kepada anak-anak muda dan kepada peminat-peminat, ya, yang mana kita tahu di negeri Pahang ini dia mempunyai 11 daerah, ya. Jadi 11 daerah dia bagaimana satu persembahan yang kita nak bawakan nanti, bagaimana setiap daerah itu membawa satu dalam satu persembahan itu logat-logat. Lagi jadi dalam persembahan itu bagaimana nanti ucapan-ucapan dia dalam logat, katakanlah dia Temerloh, logat Temerloh, dilipis logat lipis, dirantuk Pahang besar. Jadi Pahang besar. Jadi rupanya di Pahang ni setiap daerah itu dia lain dialek dia lain. Jadi dialek itu yang kita nak bawa. Jadi dalam persembahan ni saya telah buat ada satu program yang saya namakan skrip itu 06. Bagaimana apabila dia sampai dilipis dengan cakap lipis ni macam mana di Temerloh, macam mana di Kuantan ni dah campur lain lah kan, dah campuran banyak di Terengganu, Kelantan, banyak orang lain. Jadi di tempat-tempat itu di pendalaman seperti di tahan kadang-kadang kita tak faham cakap dia macam mana, tapi kita ingat sampaikan ini melalui teater, jadi supaya akan semua orang boleh menonton dan faham di mana tempat itu dia. Saya ada merancang tu sebenarnya. Saya telah pun buat skrip itu 06 namanya. 06. Apa maksud 06 tu? 06 Pahang. Oh, 06 tu Pahang. Jangan baik. Ya, saya. Okey, insyaAllah semoga perancangan Eke ni akan semoga berjaya. Yes, sir. So kita sambung kembali sesi kita sebentar lagi dan kita tengok dulu montaj yang akan disiarkan. Jom kita saksikan. Abdullah Karim atau lebih dikenali sebagai AK Hidayat, nama yang tidak asing lagi di persada seni teater dan bahasa. Nama beliau cukup terkenal di negeri Pahang serta negeri-negeri pantai timur seperti Terengganu dan Kelantan. Jasa bakti beliau dalam perjuangan seni bukan sahaja sebagai penggiat semata, tetapi sebagai tenaga pengajar seni budaya di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi serta agensi-agensi kerajaan. Penglibatan beliau dalam bidang seni semenjak tahun 1960-an telah berjaya menghasilkan lebih 300 karya merangkumi puisi, naskah teater dan lirik-lirik lagu. Terdapat karya-karya beliau telah dipentaskan dan dibukukan, malah disimpan sebagai koleksi pribadi. Antara karya yang popular iaitu Selamat Tinggal Bungaku dan Mahkamah telah melonjak namanya apabila karya diterima masyarakat kerana keberaniannya membangkitkan nilai patriotik serta isu-isu semasa. Hal ini memberi semangat untuk AK Hidayat terus berjuang kerana sebagaimana falsafah yang dipegang olehnya, teater memanusiakan manusia. Usaha AK Hidayat telah melahirkan ramai penggiat muda dan ada di antaranya telah berjaya menempa nama di persada seni tanah air. Kesungguhan dan iltizamnya ditunjukkan oleh AK Hidayat telah membuahkan hasil apabila diiktiraf oleh agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan badan-badan NGO. Pada tahun 2012, beliau juga diiktiraf sebagai penerima anugerah penggiat seni oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pahang.
bahasa, budaya kita. Budi at seni, budi at seni. Okey, Abang AK, kita sedia maklumlah suasana kita sekarang ni kan. Isu pasal pandemik COVID-19 ni kan. Ya, saya. So banyak aktiviti panggil seni budaya ni terjejas lah kan. Bila tak boleh buat persembahan apa semua kan, tak boleh berkarya apa semua. Tapi macam AK lah kan, bila AK berhadapan dengan situasi begini kan, kita kena terus juga aktiviti ni kan. Tapi kaedah dan cara macam mana yang AK laksanakan untuk orang kata mengimbangi situasi yang melanda di negara kita sekarang ini? Ya, dalam keadaan sekarang ini, dalam COVID-19, Ya, jadi kebanyakan aktiviti seni ya terhenti. Ya. Begitu juga dengan kalau kita sebab dalam seni ini dia beramai, Ya. beramai. Jadi kalau dalam kumpulan itu, terutama sekali dalam teater ni, dia ada produksinya. Kemudian dalam produksinya untuk persembahan itu ada penontonnya dan sebagainya. Dan persembahan-persembahan atau festival itu di mana pun melibatkan orang ramai. Tapi dalam keadaan sekarang ini, mana kita kena atur atau apa, kita kena akur dan patuh kepada arahan dan sebagainya. Terutama sekali ini yang melibatkan bau nyawa. Ya. Jadi nyawa dan juga wabak ini akan lebih panjang kalau kita bersama ya. Ya. Tetapi seni tetap kita nak teruskan juga. Ya. Jadi ini salah satu daripada jiwa kita, maka terhenti. Kalau terhenti itu apa akan jadi ya. Jadi kita apa caranya sekalipun untuk kita nak bawa seni ini. Sekarang ni banyak kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan dan sebagainya. Terutama sekali kita menggunakan talian dan sebagainya. Online. Jadi online ni, jadi kita pihak daripada itu, pihak jabatan dan sebagainya, perseorangan dan sebagainya, persatuan dan sebagainya. Jadi kita telah bermula dengan perkara-perkara seperti ini ya, di dalam talian seperti yang telah kita buat hari ini ataupun dalam COVID ini, seperti yang JKKN buat itu, bagaimana kita bawa persembahan melalui talian itu ya, talian ini. Jadi kita adakan pertandingan syair, pertandingan monolog. Jadi di situ jadi tak putus sebenarnya. Jadi itulah salah satu cara kita untuk nak berkarya ya. Berkarya kita tak putus. Jadi apa yang kita nak buat itu walaupun tak kesampaian, tapi kita masih lagi bersama dengan seni itu ya. Jadi saya nampak di situ walaupun kita bermasalah, jadi ada tempat yang kita nak mengadu. Jadi dengan talian sekali kita tak terhenti di situ, termasuklah tandingan dan sebagainya ya. Jadi di situ tadi saya rasa lah. Okey, tadi kita sebut pasal teknologi ya. Ya, saya. Sekarang di negara kita ni memang terlalu sangat berkembang pesat. Macam-macam pengaruh luar anak-anak muda boleh dapat lah. So apakah pandangan Abang AK terhadap penerimaan seni budaya di kalangan masyarakat, terutama golongan muda lah kan? Sebab sekarang ni ialah bila pengaruh daripada luar ni, daripada K-pop, daripada kesini-sini barat ni, so seni budaya kita ni terpaksa bersaing kan. Apakah pandangan Abang AK lah, macam mana cara kita nak buat supaya seni budaya kita ni dapat seiringan dengan ialah K-pop dan lagu-lagu barat dan sebagainya lah. Apa pandangan AK? Begini, pertama sekali kalau sekarang ni kita terapkan pada anak muda ya. Anak muda ya. Jadi orang lama-lama itu tak kira lah, dia tahu dah. Jadi anak muda ni nanti kita takut dia menyimpang. Takut dia terkeluar daripada landasan yang sebenarnya, yang betul-betul yang sebagai apa ni, berbudi dan bahasa ni orang kata ni kan. Jadi yang dibawa oleh negara luar ni bukan tak bagus, tapi ada
Perkara yang kita rasa menjanggalkan, ya. Pertama sekali kalau kita tengok nanti dengan cara yang tak betul dibuatkan. Jadi kita kalau dapat tu kita cuba terapkan melalui talian ini, ya. Kita bagaimana kita nak bawakan lagu-lagu rakyat, lagu-lagu lama, persembahan-persembahan lama. Jadi di situ berkemungkinan juga dia orang akan jadi minat. Jadi terutama sekali kalau kita nak nanti puisi tradisional, bagaimana syairnya, maka syair dalam syair itu ada, dia kata lebih kurang, ibuku saya. Jadi tingkat ibu dia sayang, tak adalah yang kita nak bawa ibuku sayang. Jadi nampak macam nampaklah benda tu kita macam tak sesuai dengan kita, terutama sekali orang Melayu, ya. Jadi terutama sekali pihak jabatan kena ambil daya inisiatif yang baguslah. Baguslah untuk kita bersama-sama ini untuk membawakan generasi kita akan datang dengan yang terbaik. Okey, ni ada satu soalan cukup mas ni. Ya, saya. AK dah berumur 72 tahun. 72 tahun. Sebulan. 1 bulan. Lebih 1 bulan. Hampir sebulan. Habis sebulan dalam beberapa hari ni. Okey. Saya nak tanya ni, sampai bila AK akan berkarya? Sebab contohlah, macam kami ni penjawat awam, kita hak maksimum sampai 60 tahun dah. Lepas tu kita terpaksa tinggal lah jawatan kita ni, pekerjaan kita ni. Macam AK sendiri, kan, sampai bilakah AK akan terus berkarya? Ini jawapan yang pertama sekali, jawapan ini kita nak jawab betul ataupun tak jawab, tapi kena jawab juga. Jadi dalam umur yang sebegini, saya rasa untuk nak berhenti itu, saya rasalah mati ataupun tak berdaya, ya. Jadi seni ini dia sampai bila pun boleh, tak masalah. Tapi apabila kita daya atau tak daya ini daripada rasa kita sendiri, ya, daripada kita boleh tak boleh. Ya. Kalau kita rasa kita boleh, ya. Jadi walaupun umur 72 tahun, tak tua lagi tu, muda lagi tu. Muda lagi lah. Masih muda lagi tu. Masih kita. Sebab kita bersama dengan seni tu, kan. Jadi ada yang mengatakan bahawa berhentilah. Sebab rumah kata pergi, ya. Kubur kata mari. Jadi kebanyakannya begitu, ya. Dan saya pula tak mengira sangat benda yang begitu, sebab satunya tidak ada halangan sangat daripada terutama sekali keluarga, ya. Jadi tak menghalang sangatlah. Tapi adalah yang menanya, berhentilah itu abah, adalah kita cukuplah tu. Jadi sama-sama begitu. Abah kata no, itu adalah terapi abah. Terapi kita umur 72 tahun, kata kita masih lagi ada seni ni dengan kita sebagai santapan jiwa kita, maka itu satu terapi, kan. Jadi saya tak tahu ceritanya untuk nak yang ditanya oleh Mi tadi, bila nak berhenti tu saya tak tahu berhenti tu macam mana. Yang saya katakan sakit dan mati. So itulah semangatnya seorang aktivis seni budaya ni, kan, takkan berhenti selagi ajal tak menjemput. Ya. Okey, ini soalan terakhir lah daripada kami. Harapan abang Akil terhadap aktiviti seni budaya di negeri ini, apakah harapan abang? Terutama nasihat kepada pelapis-pelapis apa semua, kan. Saya sebenarnya terutama sekali mengucapkan terima kasih kepada JKKN, kepada kerajaan negeri dan sebagainya. Terutama sekali kita nak membawa satu seni di Pahang ini menyanyi dengan tempat-tempat lain juga, ya. Jadi saya harapkan nanti supaya dapat kita bersama-sama untuk membawa anak-anak muda dan generasi baru ini melahirkan satu seni yang berkualiti, tak kira apa bidang pun, ya. Terutama sekali teater, tarian dan sebagainya. Sebab kita pun tak kurang daripada orang yang boleh membawa ataupun melatih mereka ni. Jadi saya bakat-bakat mereka ni kita gilat, ya, supaya dapat nanti menyambung, mewariskan mereka ni seni-seni di Pahang.
Okey. Terima kasih Abang AK kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Okay, demikianlah tadi sesi bual bicara bersama tokoh seni kita, iaitu saudara AK Hidayat untuk kali ini. Dari temu bual tadi dapat kita rumuskan bahawa tiada istilah erti penat dan jemu dalam menghasilkan karya seni bagi seorang insan yang bernama AK Hidayat ni. Karya-karya yang dihasilkan bukan sahaja sekadar sebagai hiburan semata-mata, tetapi ianya juga menerapkan elemen nilai-nilai murni dan di dalamnya mempunyai nilai-nilai positif yang mana ia boleh diterapkan kepada seluruh masyarakat di negara ini. Bidang seni ini adalah satu bidang yang amat dicintainya dan akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Aktivis dan pekarya seni budaya ni kita boleh ibaratkan seperti lilin lah. Kalau sebut pasal lilin ni, saya teringat satu lirik lagu daripada kumpulan Pelangi. Abang Kim mesti minat. Ya. Okey, biar aku menjadi lilin, memberikan cahaya, terangi sekeliling, dengan diri terbakar, tak siapa yang sedar. Di saat kegelapan, rela aku berkorban demi satu harapan. Sekian saja dari saya dan semua kru penerbitan JKKN Pahang untuk kali ini. Mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Akhir kata, semarakkan seni budaya warisan bangsa. Budaya mencerminkan bangsa. Tanpa budaya, siapalah kita? Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebuah saja yang berjudul Beginikah, karya AK Hidayat 1977. Beginikah anak-anak kembara terlalu asyik dengan lagu cinta. Saban malam memenuhi ruang disko dengan pakaian belah singkat dan ketat. Beginikah anak-anak kembara terlalu setia dengan Lake Garden yang sengaja diindahkan itu, berdua-duaan memadu janji-janji kosong. Petangnya mereka berarah panggung Ibn Basri. Di sana ada hiburan tempur hati. Siang berlalu, malam menyusul, bulan tiada dicerah, dinaungi oleh lampu neon kota memimpin mereka ke jalan duta dalam kereta yang rosak. Tanpa dipanggil komen, ikut tren kata mereka. Tapi anak-anak kembara terlupa, mereka terjebak di hutan batu bata kota yang cipta. Mereka tenggelam dalam garuas. Mereka hayal dengan heroin dan marijuana. Mereka terlupa akan tangisan anak watan yang tinggal di bumi bertukang milik. Elakah bumi ini lagi? Terjawabkah anak-anak kembara? Yang tak berdirikan, ambil luka tak pernah terbalukan. Tuhan agar budaya